Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Jadi ini satu perkongsian ringkas pada pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan anjuran beribadah di malam nisfu Sya'ban, dan ia adalah satu malam yang mempunyai fadilat dan kemuliaan. Dan hari ini kita nukilkan daripada imam kita sendiri, daripada kitab beliau Al-Okay, imam kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan kita akan tengok insya-Allah beliau adalah di antara para ulama yang menganjurkan kita untuk beribadah dan berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Kita tengok sama-sama insya-Allah. So kita pergi pada teks tersebut. Ya. Baik. Maka di bawah tajuk Al-Ibadatu Lailatul Aidain, beribadah pada dua malam hari raya, maka Al-Imam Syafi'i, imam kita Imam Syafi'i, qala Syafi'i rahmatullahi alaih, telah berkata imam kita Asy-Syafi'i, semoga Allah melimpahkan rahmatnya ke atas beliau. Kata beliau, wa balaghana annahu kana yuqalu, dan telah sampai pada kami bahawa sesungguhnya dikatakan, okey, inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya doa itu dimustajabkan pada 5 malam. Ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Apakah malam-malam tersebut? Satu malam yang seminggu sekali, 4 malam yang setahun sekali. Ya, jadi fi lailatil jumu'ah, okey, pada malam Jumaat, wa lailatil adha, pada malam hari raya adha, wa lailatul fitr, pada malam hari raya Aidilfitri, wa awwali lailatin min Rajab, dan pada malam pertama daripada bulan Rajab. Dan kemudian beliau menyebut wa lailatin nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Jadi beliau nukilkan perkara ini dalam kitab beliau sendiri, ya. Dan kalau selepas itu kita tengok beliau juga menukilkan ada riwayat daripada Rabi'. Biasanya kalau kita sebut Rabi', akhbarana Rabi'. Rabi' ni anak murid Imam Syafi'i yang masyhur, namanya Rabi', ada dua, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi dengan Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi. Tapi biasanya bila disebut Ar-Rabi', maka rujuk kepada perawi mazhab Syafi'i yang tunggak, iaitu Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Beliau telah menukilkan bahawa Imam Syafi'i memberitahu kami, dan Imam Syafi'i nukilkan daripada Ibrahim bin Muhammad. Apa kata beliau? Aku telah melihat para masyayikh daripada sebaik-baik penduduk Madinah, iaitu orang-orang soleh di Madinah, orang-orang alim di Madinah, yang pergi ke Masjid Nabawi pada malam hari raya, kemudian mereka berdoa dan berzikir kepada Allah sehingga berlalunya satu waktu daripada malam. Maksudnya mereka pergi ke masjid dan mereka berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini riwayat berkenaan dengan malam hari raya. Kemudian beliau menyebut lagi, dan telah sampai kepada kami bahawa sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yuhyi lailata jam'in. Beliau menghidupkan, maksudnya menghidupkan ni menghidupkan dengan ibadah malam jamak. Apa itu malam jamak? Walailatu jam'ain hiya lailatul aid, dan malam jamak itu adalah malam hari raya, lianna sabihatahan nahar, kerana waktu pagi itu akan melakukan sembelihan ataupun hari nahar, hari raya haji, maka merujuk kepada malam Aidil Adha. Kemudian Imam Syafi'i kata apa? Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, wa ana, dan aku, astahibbu, aku memandang sunat, okey, kullama hukiyat fi hadhihi layali, setiap yang dinyatakan ataupun yang dihikayatkan ataupun dinukilkan berkenaan dengan malam-malam ini, iaitu malam-malam yang disunatkan untuk dilakukan ibadah padanya, dan merupakan malam-malam mustajab doa, min ghairi an yakuna fardan, okey. Maksudnya apa? Kata Imam Syafi'i, aku suka setiap yang diriwayatkan berkenaan dengan malam-malam ini, malam-malam fadilat, untuk dihidupkan dengan doa, dengan zikir, dengan ibadah, min ghairi an yakuna fardhan,
tanpa menjadikan ia sebagai satu kefarduan. Maksudnya ia bukanlah satu kefarduan, tapi sangat dianjurkan. Dan Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i menyukainya. Okey, baik. Maaf, saya kena baiki sikit. Ayuh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Imam Syafi'i sendiri adalah di antara para ulama yang menganjurkan untuk kita mengambil berat tentang malam-malam fadilat, di antaranya itu malam nisfu Syaban, agar kita melakukan ibadah dan berdoa padanya. Dan sebab tu para ulama menganjurkan kepada kita apabila kita bertemu dengan malam-malam fadilat, hendaklah kita memanjangkan solat kita. Dan di antara solat yang dianjurkan pada malam-malam fadilat adalah solat sunat tasbih, yang insya-Allah pada masa akan datang kita akan buat perkongsian berkenaannya. Setakat ini sahaja pada pagi yang berbahagia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.